Hai, Assalamualaikum rakan-rakan online. Jom hari ni teman Mama buat menu tambah nasi. Mama ada cili besar, cili padi, bawang merah, bawang putih dan tak lupa belacan. Belacan ni Mama sangrai sendirilah. Mama buat sendiri, tak ada jual ke tempat lain. Bahan lain Mama ada terung, Mama ada tahu, ada tempe dan yang special sekali Mama ada petai. Ini yang buat selera ni. Tak lupa Mama ada letak ikan bilis. Step yang pertama, kita kena potong dulu terung tu. Ikut korang lah nak potong besar mana. Macam Mama lebih suka potong besar macam ni lah. Tip, kalau nak bagi terung korang lebam, korang masuk terung dalam air. Lepas tu petai ni korang cuci and then korang boleh belah lah dekat petai tu, takut dekat dalam tu ada orang kan. Selalunya kalau petai ni luar nampak cantik, dalamnya hampir. Kemudian korang boleh chopper lah cili besar, cili padi, bawang merah, bawang putih ni chopper kasar ya. Mula-mula korang kena panaskan minyak. Lepas tu korang boleh lah goreng ni tempe, tahu, terung, ikan bilis tu korang goreng berasingan tau. Korang jangan campur. Okey, inilah kejadiannya yang korang goreng tadi. Korang boleh letak tepi. Kemudian bolehlah kita tumis bahan-bahan yang kita chopper tadi. Chopper kasar kan. Kita tumis bagi dia naik bau. Kemudian korang boleh letaklah garam, gula dengan perasa. Tapi time ni korang jangan letak garam banyak sangat tau. Sebab tadi kan kita goreng ikan bilis kan. Takut nanti dia masin pula korang punya ni. Lepas tu bolehlah korang campur bahan-bahan yang korang goreng tadi. Ikan bilis tu buat asin tau. Sebab kita tak nak ikan bilis tu lembik. Ikan bilis tu bubur last kali. Bila dah bubur ikan bilis tu, bolehlah korang tutup api. Maka jadilah Tara by Mama Uzai. Mama tak tahulah apa nama dia. Tapi macam inilah kejadiannya. Tak tahu nak beri nama apa. Korang jangan lupa try resipi Mama ni. Terima kasih.